Selamat menyambut tahun baru 2026. Pada tahun lalu 2025, Kerajaan Negeri Kedah telah berjaya mencatat rekod kutipan hasil yang tertinggi dalam tempoh 25 tahun dengan nilai 816 juta. Kutipan ini melebihi anggaran sebanyak 790 juta dan pencapaian 816 juta ini adalah pencapaian 103% daripada sasaran. Lebih membanggakan, pencapaian kutipan hasil melebihi 100% ini telah direalisasikan 2 tahun berturut-turut, iaitu tahun 2024 dan tahun 2025. Ini adalah bukti komitmen dan kesungguhan seluruh jentera pentadbiran awam negeri melaksana dan menjayakan dasar kerajaan. Untuk itu, setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya rakamkan kepada semua penjawat awam negeri dan persekutuan. Saya harap kejayaan ini dapat dicapai lagi pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Tanggungjawab penjawat awam adalah menghayati visi dan misi kerajaan negeri, melaksanakan dengan hati yang bersih, penuh tanggungjawab kita kepada Allah dan tanggungjawab kepada sesama manusia.